Ni cerita hantu seram campur Final Destination. Indonesia bila buat cerita hantu tak pernah mengecewakan aku lah. Aku tak tahu kalau cerita Sicin ni sama dengan Sicin Turki tu, tapi cerita ni memang gore. Jalan cerita dia, runut bunyi dia, sinematografi dia, semuanya memang cukup rasa. Pelakon yang membawakan watak tu pun memang menjadi. Lalunya kalau korang tengok cerita seram Indonesia ni, dia punya plot twist yang sihir menyihir ni dekat hujung tu. But dekat cerita ni tak ada plot twist. Depan cerita tu dah bagi tahu terang benderang siapa punya kerja yang buat santet-santet ni. Aku rasa 60% masa aku dekat dalam tu hanya tutup mata. Dia ada momen-momen yang dia senyap tiba-tiba. Lepas tu datanglah terkejut dia. Tapi pembawakan jalan cerita kali ni tak nampaklah macam aneh-aneh. Cuma dalam cerita ni macam terbalik. Selalunya penjahat tu lah yang buat santet, tapi ni tak, orang yang telah dianiaya. Orang yang membuat kekerasan dekat orang yang teraniaya ni lah yang jadi mangsa sebenar dalam cerita ni. Movie terbaru daripada Indonesia yang berjudul Kitab Sicin dan Lee ni mengisahkan tentang seorang budak perempuan yang dah kehilangan mak bapak dia. Mak dia ni rupa-rupanya bini kedua dalam sebuah keluarga. Depan cerita ni dah menunjukkan yang mak dia disihir dan bapak dia menjadi mangsa. Memang teruk gila. Kedua-duanya meninggal depan mata budak perempuan ni. Lepas daripada tu dia dibesarkan oleh mak tiri dia dan dia tinggal dengan kakak tiri dia. Macam dalam cerita Cinderella, macam mana dia kena, macam tu lah. Lepas mak tiri dia meninggal, kakak dia pula buat hal dengan dia. Kakak dia ni ada suami dan 2 orang anak lelaki dan anak perempuan. Yang anak perempuan ni macam baik sikit lah sebab dia pergi masjid dengan ceramah apa semua, berkelakuan baik. Rasanya budak perempuan tu tak ada masalah pun dengan makcik tiri dia ni. Sebabkan perempuan tu dah tak tahan, dia pergi bawa kawan dia pergi jumpa bomoh. Masa tu terbongkar lah sebenarnya dia punya kerja yang menyebabkan mak tiri dia meninggal dunia. Tapi kali ni dia nak hancurkan satu keluarga tu. Bomoh tu bagi syarat kau kena pergi korek mak tiri kau tu punya mayat. Masa ni kau tengok pun ngeri tak apa dia buat, dia cocok kat mayat mak tiri dia tu. And lepas tu satu-satu kejadian yang berlaku. Masa ni aku cakap macam Final Destination. Memang hebat dah orang Indonesia ni buat cerita. Ini kalau orang Malaysia yang buat ni kebanyakannya tak nampak real dah. Sejujurnya kalau kau tanya aku suggest sangat korang pergi tengok cerita ni sebab cerita ni best. Dan aku malas nak cerita panjang, korang pergi tengok sendiri cerita ni dekat wayang. Itu saja daripada aku. Kalau korang dah tengok cerita ni atau baru nak tengok cerita ni, bila dah habis nanti jangan lupa komen kat bawah. Dan kalau korang ada movie atau drama berseri yang menarik yang korang nak aku tengok, korang boleh komen kat bawah, nanti aku akan pick. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.